Hukum kedua, jangan terlalu mudah dalam mempercayai rakan, belajarlah untuk mempergunakan musuh. Hukum ini menasihati agar kita berhati-hati dengan kepercayaan yang berlebih-lebihan terhadap rakan, sambil memahami bahawa musuh juga boleh menjadi alat yang berguna dalam mencapai matlamat. Contoh sejarah, pertama, Mikael III dan Basilius I. Mikael III sangat mempercayai rakannya Basilius I sehingga melantiknya sebagai ketua Angkatan Tentera. Namun setelah mendapat kuasa yang cukup, Basilius telah membunuh Mikael dan merampas tahtanya untuk dirinya sendiri. Contoh kedua, Maharaja Song. Selepas menaiki tahta, beliau menyedari bahawa para jeneralnya yang dahulunya setia kepadanya boleh menjadi ancaman jika mereka berhasrat untuk merebut kuasanya. Sebagai langkah strategik, beliau telah menawarkan kekayaan sekiranya mereka bersara secara sukarela. Taktik ini berjaya mengukuhkan pemerintahannya dan mengelak rampasan kuasa yang berpotensi berlaku. Pengajaran pertama, jangan buta tuli mempercayai rakan. Memberi kepercayaan penuh kepada rakan anda boleh menjadi risiko kerana mereka mungkin berubah apabila kepentingan mereka terancam. Kawan yang cemburu atau iri hati boleh mengkhianati anda apabila berpeluang. Kedua, gunakan musuh sebagai sekutu. Musuh yang pernah menentang anda sering lebih berhati-hati dan menghargai peluang kedua. Mereka cenderung bekerja lebih keras untuk membuktikan kesetiaan kerana mereka tahu kedudukan mereka sentiasa diawasi. Ketiga, fokus pada logik bukan emosi. Jangan membuat keputusan berdasarkan hubungan peribadi semata-mata. Nilai seseorang berdasarkan kebolehan, kesetiaan dan bagaimana mereka memberi manfaat kepada anda dalam jangka masa panjang. Sekiranya anda ingin belajar 48 tipe muslihat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengekalkan kuasanya dan mengelak dari dimanipulasi orang lain, boleh baca buku ini dan tekan link di bio untuk mendapatkannya.